tanda-tanda orang yang ada aura negatif? Wow, soalan ni sangat menarik. Perlu kita tahu, adakah kita mempunyai ciri-ciri aura yang negatif? Yang pertama, orang itu selalu resah, gelisah, tak tenang, lemah semangat. Kedua, suka duduk dalam tekanan, stressful. Yang ketiga, dia tidak suka bergaul dengan orang di luar sana. Yang keempat, selalu was-was dan ragu kepada diri sendiri dan takut pada keadaan. Yang kelima, suka mengalami gangguan emosi, pemarah dan cepat sedih. Seterusnya, seorang yang tidak bersemangat untuk melakukan aktiviti dan bekerja dan seumpama dengannya. Seterusnya, suka berfikir negatif. Kemudian, orang yang memiliki tanda-tanda aura negatif juga kurang disenangi oleh orang di luar sana. Seterusnya, sering kali malang menipu-nipu. Tak berhenti-henti ulang benda yang sama. Seterusnya, rezeki selalu susah nak masuk. Seterusnya, sering kali dan selalu sakit. Sekiranya anda memiliki ciri-ciri aura negatif yang telah dinyatakan tadi, so please berhati-hati dan lakukan sesuatu untuk kita memperbaiki, merawat aura dan energi kita. Kerana aura yang baik akan sentiasa mengundang perkara yang baik. So, ingat, jaga niat, jaga aura, jaga energi. Ingat aura, ingat DIG.